Okay, soalan B. 9/10 campur 2/10 campur 3/10 sama dengan pembawah dia sama tak, Amar? Pembawah dia sama tak? Pembawah dia sama tak? Pembawah sama kan? Kalau pembawah sama, kita tambahkan terus. 9 campur 2 campur 3/10. Jawapan dia berapa? Jawapan dia berapa? Okey, 14/10. Ini bentuk pecahan tak wajar. Kita kena tukar kepada nombor bercampur. Nombor bercampur. Jadi bila nombor bercampur, kita kena bagilah 14 bagi dengan 10. 14 bagi 10, 1 lah. 1 darab 10, 10. 14 tolak 10, 4. Jadi jawapan dia 1/4/10. 1/4/10. Faham? Okey. Ni ada 2. Okey. Yang ini ada 3. Okey. Jadi kat sini 2 kita campurkan dengan 3. Okey. Yang ini campur 1/6 ni. Kan? Yang ini kita campur dengan 2 darab 3. 2 darab 3. 3 darab 2. Sorry. 3 darab 2. 2 darab 2. Okey, 2 darab 2. Yang ini 3 darab 2. Sebab kita nak samakan pembawah dia. Faham tak? Amal? Faham tak ni? Faham tak ni? Ni 3 ni kena darab 2. 2 darab dengan 2. Jadi untuk kita samakan 6 pembawah dia. Tahu tak? Penyebut dia 6. Faham tak? Jadi kat sini 2 campur 3 berapa? 5. Kan? 5. Yang ini kekal lah 1/6. Campur dengan 2 darab 2 berapa? 4 per 3 darab 2? 6. Okey, sekarang ni kita dah ada 5 campur 1 campur 4 berapa? Ni. Kenapa kita boleh tambah? Kenapa boleh tambah? Sebab penyebut dia sama. Jadi jawapan dia 5 per berapa? 5/6. Jadi jawapan penuh dia berapa? 5/6. Ni jawapan dia. Tahu? Faham tak cara dia? Gitu. Okey, boleh? Okey. Soalan macam ni, yang mana kita kena keluarkan dulu? Yang mana kita kena keluarkan dulu? 2 dengan? Okey, yang ini kita keluarkan dulu. Keluarkan ke sini, 4. Ini 2 pun keluarkan. Campur dengan 2. 2. Lepas tu yang ini 3/5 ni 5 darab berapa untuk jadi 10? 2 kan? Jadi yang ini kena darab 2. Yang ini kena darab berapa? Yang ini kena darab berapa? Kalau bawah darab 2, atas darab berapa? 2 juga. Jadi ni jadi berapa? 3 darab 2 berapa? 6 per berapa ni? 10. Yang ini 2 kita dah keluarkan. 9
2/10 campur 2/10 campur 3/10 sama dengan pembawah dia sama tak, Amar? Pembawah dia sama tak? Pembawah dia sama tak? Pembawah sama kan? Kalau pembawah sama, kita tambahkan terus. 9 campur 2 campur 3/10. Jawapan dia berapa? Jawapan dia berapa? Okey, 14/10. Ini bentuk pecahan tak wajar. Kita kena tukar kepada nombor bercampur. Nombor bercampur. Jadi bila nombor bercampur, kita kena bagilah 14 bagi dengan 10. 14 bagi 10, 1 lah. 1 darab 10, 10. 14 tolak 10, 4. Jadi jawapan dia 1/4/10. 1/4/10. Faham? Okey. Ni ada 2. Okey. Yang ini ada 3. Okey. Jadi kat sini 2 kita campurkan dengan 3. Okey. Yang ini campur 1/6 ni. Kan? Yang ini kita campur dengan 2 darab 3. 2 darab 3. 3 darab 2. Sorry. 3 darab 2. 2 darab 2. Okey, 2 darab 2. Yang ini 3 darab 2. Sebab kita nak samakan pembawah dia. Faham tak? Amal? Faham tak ni? Faham tak ni? Ni 3 ni kena darab 2. 2 darab dengan 2. Jadi untuk kita samakan 6 pembawah dia. Faham tak? Penyebut dia 6. Faham tak? Jadi kat sini 2 campur 3 berapa? 5. Kan? 5. Yang ini kekal lah 1/6. Campur dengan 2 darab 2 berapa? 4 per 3 darab 2? 6. Okey, sekarang ni kita dah ada 5 campur 1 campur 4 berapa? 1 campur 4. Ni. Kenapa kita boleh tambah? Kenapa boleh tambah? Sebab penyebut dia sama. Jadi jawapan dia 5 per berapa? 5/6. Jadi jawapan penuh dia berapa? 5/6. Ni jawapan dia. Tahu? Faham tak cara dia? Gitu. Okey, boleh? Okey. Soalan macam ni, yang mana kita kena keluarkan dulu? 2 dengan? Okey, yang ini kita keluarkan dulu. Keluarkan ke sini, 4. Ini 2 pun keluarkan. Campur dengan 2. 2. Lepas tu yang ini 3/5 ni 5 darab berapa untuk jadi 10? 2 kan? Jadi yang ini kena darab 2. Yang ini kena darab berapa? Yang ini kena darab berapa? Kalau bawah darab 2, atas darab berapa? 2 juga. Jadi ni jadi berapa? 3 darab 2 berapa? 6 per berapa ni? 10. Yang ini 2 kita dah keluarkan. Yang ini jadi 9. 9. Sebab 2 kita dah keluarkan ke sini. Faham?
So, ini kita tambahkan terus. Ini berapa? 4 campur 2? Okey, 6. Okey, yang ini berapa? 6 campur 9 berapa? 15 per 10. Okey, jadi 15 per 10 ni kita terus bahagikanlah untuk kita jadikan dia dalam bentuk nombor bercampur. Okey. 15 bagi 10, 1 kan? 1 darab 10, 10. 5 tolak kosong berapa? Okey. Jadi yang ini dia jadi 6 campur 1 tau. 1, 5 per 10. 1, 5 per 10. Jadi keseluruhan dia jadi berapa, Amal? Keseluruhan dia jadi 6 campur 1, 7. 5 per ni jawapan akhir dia. 7, 5 per 10. Faham? Faham tak? Faham tak? Okey, untuk soalan ni. Okey. Untuk soalan ni sama juga. Okey. Untuk soalan ni, pertama kita kena keluarkan dulu nombor bulat ni. 1, 2, 8 ni kena keluarkan dulu. Faham? Okey, sekarang ni dia jadi 1 campur 2 campur 8. Lepas tu baru ambil pecahan. 3 per 4 campur 2 per 3. Campur 2 per 3. Yang sekarang ni kita kena samakan pembawah dia dulu. Kita tak boleh tambah pecahan ni dulu sebab dia punya penyebut dia tak sama. Nampak tak? Ni 4, ni 3. Jadi cara dia macam mana? Darabkan dengan 4 ni darab dengan 3. Atas dia darab 3 juga. Yang ini darab dengan 4. Ini darab dengan 4. Faham? Jadi kat sini kita tambah terus. Yang ini dapat berapa? 1 campur 2 berapa? Campur 8? 11. Okey, cantik. Campur dengan 3 darab 3 berapa? 9. Campur dengan 2 darab 4 berapa? 8. Per berapa? 4 darab 3, 3 darab 4 berapa? 12. Jadi jawapan dia berapa? 11 campur 9 campur 8 berapa? 9 campur 8. Ni 9 campur 8 berapa jawapannya? 7? 17. 9 campur 8 7? 17. 17 per berapa? Per 12. Jadi ini pecahan tak wajar. Kita kena tukar jadi nombor bercampur. Bila nak jadikan dia nombor bercampur, kita kena bahagikan dia. Yang ini kita kena bahagikan. 17 bahagi dengan 2, 12. Jawapan dia berapa? Sah? 1.
1 darab 12, 12. 7 tolak 2 berapa? 5. Jadi dekat sini kita dapat 1/5/12. Faham? Dekat sini dia akan jadi 1/5/12. Lepas tu untuk yang proses akhir ni 11 dia akan campur dengan 5/12. Tapi jawapan akhir dia berapa, Amal? Jawapan akhir dia berapa? 11 campur 1 berapa? 12. Lagi? Itu dia. 12, 5/12. Ini jawapan dia. Jawapan akhir dia. Faham? Okey. Ini samalah. Cara dia sama juga. Iaitu cara pertama dia, kita keluarkan nombor bulat. 1, 4, kita keluarkan dulu. Faham? Jadi 1 campur 4 campur dengan 5/6 yang ini. Kemudian 1/2 yang ini. Kemudian 3/4. Yang ini kita kena samakan pembawah dia. Yang ini senang kita darab dengan apa-apa nombor untuk jadikan dia 12. Sebab apa? 6 darab 2 jadi 12. 2 darab 6 dapat 12. 4 darab 3 dapat 4 darab 3 berapa? Itu sebab Bapa cakap kita kena darab dengan apa-apa nombor untuk dia jadi 12. Faham? Jadi yang ini kita tambah dulu. 1 campur 4 ni kita tambah dulu. 1 campur 4 berapa? 5. Okey. Yang ini tadi untuk jadi 12 darab berapa? 6 ni nak jadi 12 darab berapa? Okey. Atas dia darab berapa? 5 darab 2 berapa? 10. Okey. Per 12 campur dengan ni darab berapa? Untuk jadi 12? Darab 6. Atas darab berapa? 6 juga. Jadi yang ini jadi 6, 2, 12 ni kat bawah ni lah. Okey, dia punya penyebut dia. Lepas tu kita tambah lagi 4 darab berapa? Untuk jadi 12? Darab 3. Atas darab berapa? 3 juga. Jadi ni 3 darab 3 berapa? 9. 12 kat sini lah. Penyebut dia semua 12. Bila penyebut dia semua 12, kita boleh tambah tak? Boleh tambah. Berapa jawapan dia? 5 campur 10. Berapa? 25. Jawapan dia 5 campur 25 per berapa? Per 12. Jadi ni pecahan tak wajar. Bila pecahan tak wajar, kita nak buat apa? Bahagikan untuk dia jadi nombor bercampur dan pecahan wajar. Okey. Sekarang ni 25 bahagi dengan 25 bagi berapa? 12. Okey. 25 bagi 12. Cuba tengok sifir 12. 1 darab 12 sama dengan 12. 2 darab 12 berapa? 24. Jadi 25
Bahagi 12 berapa? Ha, 2. Okey. Sebab apa? Ni yang terhampir dan lebih bawah daripada nombor 25 ni. Jadi 2 darab 12, 20. 24. 5 tolak 4? 1. Jadi nombor dia berapa? Nombor bercampur dia 2, 1 per. Jadi jawapan dia dekat sini. Okey. Jawapan akhir dia ialah 5 campur 2, 1 per 12. Jadi jawapan akhir dia apa? Jawapan akhir dia apa? 5 campur 2 berapa? 7. Jadi 7, 1 per. Jadi ini jawapan akhir dia. Okey.